perbahasan tentang sifat-sifat yang mustahil, yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah membincangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Dia mempunyai segala sifat kesempurnaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Alhamdulillah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala lazim ataupun tersirat daripada Alhamdulillah ialah Allah Subhanahu wa taala munazzah, disucikan an kullin naqais, daripada segala sifat kekurangan. Maka oleh sebab itulah ulama ahli sunnah radhiyallahu anhum, di samping mereka membincangkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka juga membincangkan sifat-sifat yang mesti dinafikan, sifat-sifat yang mesti disucikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, setelah ulama membincangkan sifat-sifat yang wajib, maka mereka membincangkan sifat-sifat yang mustahil. Dan kita sampailah kepada sifat yang amat penting, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai apa-apa persamaan dengan segala makhluk yang baharu. Dan Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini radhiyallahu anhu menyatakan, kesemua perkara yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid terhimpun di bawah dua kalimat. Pertamanya, apa saja yang digambarkan di dalam pemikiran manusia, apa saja rupa bentuk, apa saja keadaan, apa saja tempat ataupun masa ataupun rekaan ataupun bentuk sudut dan sebagainya yang boleh digambarkan, tusuwira fil azhan, yang boleh digambarkan di dalam diri manusia, fallahu bi khilafihi, maka Allah Subhanahu wa taala bercanggah dengannya ataupun berbeza dengan perkara tersebut, ataupun Allah Subhanahu wa taala mestilah diiktikadkan tidak sama dengan apa yang digambarkan di dalam akal manusia. Itu pertama sekali. Maksudnya kita menyucikan akal kita daripada segala bentuk gambaran yang ingin ditipukan oleh syaitan dan iblis, yang ingin dipesongkan untuk kita beriktikad itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menyucikan, kita menjaga akal kita agar tidak dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan, agar tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh sebab itu kita umat Islam, antara bacaan yang disunatkan di dalam solat ialah kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, dan pada ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maksudnya kita sentiasa menyatakan Subhana, penyucianku terhadap Allah. Maksud kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mentansihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mentaqdiskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada boleh dicapai oleh akal manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada boleh digambarkan di dalam akal manusia. Jadi apabila manusia tadi setiap hari, waktu pagi, petang dan malam, mereka tadi bertasbih di dalam rukuk dan di dalam sujud, maka pembalasan yang akan Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, pahala ataupun ganjaran yang paling penting sekali yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia apabila manusia tadi bertasbih, ialah Allah Ta'ala akan membersihkan hatinya. Allah Ta'ala akan membersihkan pemikirannya daripada ditipu dan dipesong ataupun diwaswaskan oleh syaitan dengan menggambarkan rupa-rupa tertentu agar kita tadi terpesong daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pertama, kan, sudut pertama yang dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq radhiyallahu anhu. Semua perkara yang digambarkan di dalam akal fikiran manusia, maka hendaklah kita beriktikad fallahu subhanahu wa ta'ala bi khilafihi, Allah Subhanahu wa ta'ala bercanggah ataupun tidak sama dengan perkara tersebut. Itu berkaitan dengan akal pemikiran manusia, tempat
kita meletakkan akidah, tempat kan tipu daya syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Kedua yang dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq radhiyallahu anhu, apabila kita mempelajari ilmu tauhid dan apabila kita tadi membincangkan tentang sifat kesempurnaan Allah, dan apabila kita ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan, maka Imam Abu Ishaq berkata, hendaklah kita beriktikad anna dzatahu ta'ala laysat musybihatan li dzawatil makhluqin, bahawa sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai dengan mana-mana zat makhluk, wala mu'attalatan 'anis sifat, dan tidak boleh dinafikan daripada sifat-sifatnya. Maksudnya pertama sekali, setelah kita membersihkan akal kita dengan kita tadi bertasbih kan pagi, petang, siang dan malam di dalam salat, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kedua yang perlu diiktikadkan ialah zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai mana-mana zat makhluk. Dan kedua, hendaklah kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan seperti kudrat, seperti iradat, seperti ilmu, hayat, sama' basar dan sebagainya. Jadi itu panduan kita ahli sunnah wal jamaah yang amat penting, ialah kita menyucikan akal kita daripada segala penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan hendaklah kita beriktikad bahawa zat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menyamai mana-mana zat makhluk, dan tidak akan kan Allah Subhanahu wa taala bertempat, tidak akan Allah Subhanahu wa taala berjasad, berjisim, turun, naik, bangun, duduk dan beranggota seperti mana makhluk. Itu ialah kesimpulan daripada perbahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dah bincangkan pada pengajian yang lalu juga bahawa apabila Imam Sanusi membincangkan tentang sifat-sifat yang mustahil, yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Sanusi berbincang dengan panjang lebar, maksudnya mensyarahkan dengan panjang lebar tentang perkara yang berlawanan dengan laisa kamitslihi syai'. Maksud kita dah maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala semestinya tidak menyamai mana-mana makhluk yang baharu, kan, tidak menyamai dengan mana-mana makhluk. Kemudian Imam Sanusi mensyarahkan segala bentuk persamaan, maksudnya bentuk-bentuk persamaan yang boleh digambarkan di dalam akal manusia antara Allah Ta'ala dengan makhluknya, sebagaimana kita beriktikadkan Tuhan tadi berjisim, kan, ataupun kita beriktikadkan Tuhan tadi bertempat, ataupun kita beriktikadkan Tuhan tadi zatnya bercantum-cantum dan sebagainya. Jadi apabila kita menafikan zat Allah Subhanahu wa taala daripada jisim, apabila kita menafikan segala perkara yang berkaitan dengan jisim seperti tempat, masa dan sebagainya, maka ulama ahli sunnah radhiyallahu taala anhum, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi tak kala dia mensyarahkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sesungguhnya tidak akan meredai kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golongan Yahudi dan golongan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Jadi ini ayat yang kita amat maklum, kan, ayat yang menyatakan tentang musuh Islam yang paling utama ialah Yahudi dan Nasrani. Cuma sekiranya kita membuka tafsir Qurtubi yang menceritakan tentang hukum hakam yang dinyatakan di dalam Al-Quran, maka Imam Qurtubi radhiyallahu anhu menyatakan daripada ayat Al-Quran tadi, daripada surah Baqarah ayat 120 tadi, maka Imam Qurtubi menyatakan tamassaka bihadhihi al-ayah jama'atun minal ulama'i minhum Abu Hanifah wa Syafi'i wa Dawud wa Ahmad bin Hanbal wa ala anna al-kufra kullahu millatun wahidatun. Maksudnya berpegang dengan ayat ini, maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Daud, kan, Imam Ahmad bin Hanbal berpandukan kepada ayat ini, kan, berpandukan kepada ayat walan tarda ankal yahud walan nasara, maka ulama-ulama tadi telah menghukumkan annal kufra kullahu millatun wahidatun, bahawa sesungguhnya kekufuran kullahu seluruhnya,
Kan maksud seluruh agama yang bercanggah dengan agama Islam, semua agama yang menyimpang daripada agama Islam, maka telah dinaskan oleh ulama kan semenjak 1000 tahun yang lampau, kan 1200 tahun yang lampau, mereka telah menaskan bahawa annal kufra kullahu millatun wahidatun, sesungguhnya kekufuran seluruhnya ialah agama yang satu. Jadi pertama sekali mereka mengistimbatkan kaedah tersebut, iaitu al-kufru millatun wahidah, daripada firman Allah Ta'ala, hatta tattabi'a millatahum. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan lafaz millatahum, dan Allah Ta'ala memufradkan lafaz millah. Lafaz millah kan, yang disandarkan kepada hum, iaitu Yahudi dan Nasrani, telah dibawa dalam bentuk mufrad, maksud dalam bentuk kata tunggal. Jadi imam-imam kan, yang Allah Ta'ala bukakan mata hati mereka untuk mengetahui rahsia makna Al-Quran, maka mereka telah menaskan semenjak 1000 tahun yang lampau bahawa sesungguhnya kekufuran, sekalipun mempunyai nama yang berbilang-bilang, sekalipun mereka tadi mempunyai pembawaan yang berbeza-beza, tapi hakikat mereka ialah millatun wahidatun, ialah agama yang satu. Jadi sekarang apabila kita membincangkan kalam Imam Sanusi dalam buku surat 15, pertama sekali Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan, adapun pemahaman ataupun perkara yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai jirim. Bermaksud zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai isi padu, ataupun Allah Ta'ala tadi memerlukan tempat dan masa, kan, ataupun Allah Ta'ala tadi mempunyai arah di kiri, kanan, di atas dan di bawah. Maka itu ialah perkara yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu di dalam muka surat 15 tadi. Dan kita dah bincang tadi bahawa Imam Abu Ishaq kan Al-Isfirayini juga menyatakan bahawa hakikat ilmu tauhid ialah menafikan segala perkara yang terlintas di dalam akal manusia bahawa itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hendaklah beriktikad bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyamai mana-mana zat makhluk. Jadi sekarang setelah kita mengetahui fokus kan, ataupun perkara yang amat penting di dalam ilmu tauhid, iaitu menafikan keserupaan antara Tuhan dengan makhluk, dan nas Al-Quran telah menyatakan bahawa al-kufru millatun wahidatun, sesungguhnya semua kekufuran, semua agama yang bercanggah daripada agama Islam, semua ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, bahawa mereka tadi millatun wahidatun, mempunyai satu titik persamaan, bahawa mereka tadi menuju kepada satu arah yang sama. Jadi maksudnya yang dinyatakan oleh Imam Sanusi tadi bahawa kesemua ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka akan berusaha menjisimkan Tuhan. Mereka akan berusaha untuk menyamakan Tuhan tadi dengan makhluk. Maka oleh sebab itu kita lihat semenjak daripada zaman Nabi Musa, kan, apabila wujud satu orang daripada pengikut Nabi Musa yang bernama Samiri, kan, apabila dia tadi berusaha untuk menyesatkan kaum Nabi Musa, maka dia tadi menjisimkan Tuhannya. Maksudnya dia tadi membentukkan satu bentuk lembu, kan, lalu dia berkata, inilah Tuhan kamu, maka hendaklah kita sembah beramai-ramai. Dan begitu juga semenjak daripada zaman dahulu, manusia tadi membuat patung-patung berhala lalu mereka sembah. Dan wujud satu ajaran, kan, seperti mana Yahudi, mereka tadi mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tadi beriktikad bahawa Uzair, maksudnya satu orang manusia, diiktikadkan sebagai anak kepada Tuhan. Maksud sebagaimana manusia tadi beranak, melahirkan anak dan sebagainya, maka Yahudi beriktikad kan bahawa ada satu makhluk yang dihukumkan sebagai anak Tuhan. Dan begitu juga Nasrani, apabila mereka dipesongkan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan ajaran-ajaran kan yang dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi Isa AS, maka mereka tadi menjisimkan Tuhan. Lalu mereka beriktikad bahawa Nabi Isa ialah anak kepada Tuhan. Maksudnya anak ialah lawazim. Anak ialah perkara yang berkaitan dengan jisim. Kerana jisim jisim sahajalah yang boleh berpisah daripadanya satu juzuk yang lain. Kan, maksudnya apabila ibu kan yang berjasad, maka berpisah daripadanya satu juzuk yang lain, dan istilahkan sebagai anak. Jadi apabila kita beriktikad Tuhan beranak ataupun Tuhan mempunyai anak, maka seolah-olah kita menghukumkan bahawa Tuhan tadi berjisim.
Jadi begitu juga agama-agama yang lain, kan, agama yang secara umumnya menyembah berhala, agama yang secara umumnya menyembah patung, kan, agama yang menyembah manusia sebagai Tuhan, kan, menyembah binatang sebagai Tuhan, menyembah pokok, kan, menyembah matahari dan bintang, segalanya sebagai Tuhan. Walaupun terdapat perbezaan dari segi bentuk sembahan, ataupun terdapat perbezaan daripada segi kumpulan yang disembah. Ada satu kumpulan menyembah binatang, itu kumpulan yang pertama, kan. Ada satu kumpulan menyembah manusia, kan. Ada satu kumpulan menyembah berbagai lagi perkara yang lain, termasuklah kumpulan yang menyembah syaitan, kan. Kerana syaitan walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ulama mengistilahkan bahawa segala makhluk yang halus dia diistilahkan sebagai jismun latifun. Dia ialah makhluk yang berjisim, kan. Dia ialah makhluk yang mempunyai isi padu. Cuma dia tadi tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi makhluk tadi tetap, kan, sama ada makhluk tadi halus, kan, atau makhluk tadi zahir dapat dilihat dengan mata manusia, dia tetap dihukumkan sebagai benda yang berjisim. Jadi kita lihat semua penyembahan ataupun semua ajaran yang di luar daripada agama Islam, ataupun ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka mempunyai satu titik persamaan, iaitu yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka beriktikad bahawa Tuhan tadi mempunyai jasad, ataupun mereka beriktikad kan bahawa Tuhan tadi menyerupai makhluk, kan, ataupun mereka beriktikad bahawa Tuhan tadi mempunyai hubungan dengan masa, tempat dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita dapat lihat, itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, kan, itulah yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahawa sesungguhnya kekufuran ialah agama yang satu, kan, bahawa sesungguhnya kekufuran yang diasaskan oleh iblis, kan, alaihi laknatullah, yang diasaskan oleh musuh kepada umat Islam semenjak daripada zaman Nabi Adam sehingga semua rasul-rasul, maka musuh Islam tadi mempunyai satu idea iaitu menjisimkan Tuhan, maksudnya menjasadkan Tuhan, agar kita tadi terpesong daripada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali yang perlu kita faham bahawa imam-imam seperti Imam Syafi'i, kan, Imam Abu Hanifah telah menaskan bahawa semua kekufuran tadi ialah satu agama. Tetapi kita dapat lihat, kan, sepanjang zaman bahawa terdapat agama yang berbagai-bagai. Nabi menyatakan bahawa Yahudi berpecah kepada 71, Nasrani berpecah kepada 72 dan sebagainya. Dan kita dapat lihat di seluruh dunia terdapat beratus-ratus agama, kan, beratus-ratus sembahan, kan, beratus-ratus pembawaan. Tetapi kita dapat lihat kebenaran perkataan imam-imam yang agung tadi, kan, manusia yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang dibersihkan hati mereka, kan, manusia yang dikasyafkan dengan makna-makna Al-Quran. Kita dapat melihat kebenaran kalam Imam Syafi'i pada hari ini, kan, kita dapat melihat kebenaran kalam Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pada hari ini, dan kita dapat melihat kebenaran kalam Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pada hari ini. Kerana pada hari ini kita dapat melihat munculnya satu seruan yang baru, kan, munculnya satu slogan yang baru yang diistilahkan sebagai Tauhidul Adyan, maksudnya menyatukan semua agama. Jadi sekarang ni dalam tahun 1893, kan, maksudnya telah mula munculnya satu kumpulan-kumpulan yang diasaskan oleh Yahudi juga, kan, yang diasaskan oleh Nasrani juga. Telah muncul kumpulan-kumpulan yang mula menyeru manusia, yang mula membawa satu pemahaman yang baru bahawa semua agama mestilah disatukan. Jadi sekarang kita dapat lihat, kan, kebenaran perkataan Imam Syafi'i semenjak 1000 tahun yang lampau menyatakan bahawa kekufuran sememangnya satu agama. Jadi sekarang ni kebenaran kalam mereka terzahir pada hari ini. Dan mana kita lihat ke semua agama-agama tadi, sama ada menyembah Uzair ataupun menyembah Nabi Isa, ataupun menyembah lembu, ataupun menyembah ular, ataupun menyembah berhala, ataupun menyembah syaitan, ataupun menyembah apa segala sembahan tadi, mereka sudah mula bersatu. Dan mereka tadi dah mula untuk menghukumkan bahawa mereka tadi sebenarnya ialah satu agama, bahawa mereka tadi menyatakan bahawa Tuhan mereka sebenarnya ialah Allah juga, kan, bahawa menyatakan bahawa Tuhan mereka sebenarnya satu. Jadi mereka membawa kepada satu pemahaman bahawa tidak perlu kita berselisih, kan, dalam permasalahan agama, kerana semua agama di dunia berada di atas kebenaran. Maka disebabkan munculnya akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah ni, maka buku-buku ditulis, kan, antaranya kitab Da'watut Tauhidil Adyan, Da'watun Zaifatun Khatirah,
Antaranya ialah buku yang bertajuk Seruan kepada Menyatukan Agama, Seruan kepada Mentauhidkan Agama, menghukumkan semua agama ialah satu dan semua agama tadi berada di atas kebenaran. Maka itu ialah da'watun zaifah, kan itu ialah seruan yang amat palsu, khatiratun yang amat bahaya ke atas umat Islam. Jadi dalam ringkasan buku tersebut dinyatakan bahawa pada hari ini kita mendengar satu seruan yang amat pelik, kan, yang didokong kan oleh kumpulan-kumpulan yang tersusun daripada golongan-golongan Yahudi, yang didokong, yang diberikan bantuan dana oleh kumpulan Yahudi dan kumpulan Nasrani, dan sebahagian daripada ahli fikih Islam, sebahagian daripada mereka yang duduk di dalam agama Islam, dan mereka tadi menamakan seruan tersebut sebagai wahdatul adyan, maksudnya kesatuan agama. Dan mereka tadi menyangka ataupun membawa idea ataupun membawa dakwaan bahawa kesemua agama-agama membawa satu akidah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Esa. Dan mereka tadi kata sepatutnya ataupun mereka tadi berkata kesemua agama tadi sebenarnya menembah Tuhan yang satu, kan, sama ada mereka namakan Allah ataupun tidak. Jadi kumpulan-kumpulan ini menyeru kan untuk diwujudkan tempat-tempat sembahan yang bersepadu. Maksudnya kita wujudkan gereja, dan kita wujudkan tempat sembahan Yahudi, dan kita tadi apa lagi mewujudkan masjid di dalam satu tempat yang sama. Dan mereka tadi berkata adalah kita mencetak Al-Quran dan kita mencetak semua kitab-kitab yang lain seperti Injil, Bible dan sebagainya, kita cetaknya di dalam satu jilid saja. Maka ini ialah satu seruan, kan, yang wujud di akhir zaman, yang telah menzahirkan kebenaran kalam-kalam imam yang agung seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka telah menghukumkan bahawa sesungguhnya kekufuran tadi ialah satu agama. Kan kekufuran tadi walaupun dia tadi boleh dinamakan dengan nama yang pelbagai-bagai, kan, ajaran yang pelbagai-bagai, tetapi kita dapat lihat mereka mempunyai satu titik persamaan, kan, mereka tadi mempunyai satu sifat yang sama di sisi semua agama tersebut, iaitu mereka tadi menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang ingin kita bincangkan, mengapakah berlaku perkara yang sedemikian? Maksudnya mengapakah setelah 1000 tahun agama tadi berpecah, kan, setelah 1000 tahun agama tadi masing-masing menamakan diri dengan nama-nama yang tertentu, mempunyai pembawaan yang tertentu, berperang antara satu sama lain secara zahirnya. Tapi mengapakah akhir sekali, kan, dalam zaman kita ni kita dapat melihat kumpulan-kumpulan manusia yang diasaskan oleh Yahudi dan Nasrani, kan, satu kumpulan ataupun beberapa NGO yang diasaskan oleh Yahudi dan Nasrani, mereka menyeru kepada tauhidul adyan, kan, mereka menyeru kepada wahdatul adyan. Maka yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum ialah kesemua agama yang bercanggah dengan Islam, kesemua ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka tadi menyeru kepada menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru agar manusia beriktikad Tuhan yang disembah mestilah boleh dilihat dengan mata kepala. Tuhan yang disembah tadi mestilah berjasad, bertangan, berkaki, boleh berjalan, boleh ke sana dan boleh ke sini. Jadi ulama radhiyallahu anhum berkata kesemua agama-agama yang bercanggah dan semua ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka mempunyai satu titik persamaan, iaitu menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu muqaddimah dan sebagai satu penyediaan, kan, sebagai satu landasan untuk terzahirnya Dajjal di akhir zaman. Kerana kita maklum bahawa Dajjal yang akan terzahir di akhir zaman, dia ialah makhluk, kan, daripada manusia. Dia ialah manusia tetapi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan-kelebihan tertentu, kan, untuk menyesatkan manusia. Jadi oleh sebab Dajjal tadi datang dalam bentuk berjasad, kan, Dajjal tadi datang dalam rupa manusia, bertangan, kan, bermata, berjalan, kan, pergi ke sana, kan, mempunyai anggota isi padu dan sebagainya. Maka iblis yang bekerjasama dengan Dajjal, iblis yang bersama-sama bersekongkol dengan Dajjal untuk menyesatkan manusia, maka iblis tadi berusaha memesongkan akidah umat Islam dan berusaha menyesatkan seluruh manusia di dunia agar menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, agar sekiranya zahirlah Dajjal satu hari nanti, kan, agar sekiranya muncul penyesat utama umat Islam di akhir zaman, maka mereka tadi bersedia untuk mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Kerana di dalam akidah mereka,
tidak menafikan berjisimnya Tuhan. Kerana di dalam akidah mereka menerima kan bahawa Tuhan tadi boleh dalam bentuk berjasad, kan Tuhan tadi boleh kan dalam bentuk manusia, Tuhan tadi boleh bergerak, kan duduk, bangun, pergi ke sana ke sini. Maka itulah satu ajaran yang amat bahaya, kan ajaran yang akan memesongkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran yang akan menyesatkan umat Islam, yang akan menyediakan jalan yang amat luas kan kepada Dajjal untuk menyesatkan manusia. Maka oleh sebab itu kita pemahaman kan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pegangan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', itu ialah pegangan yang amat penting, kan pegangan yang amat perlu ditekankan. Maksudnya sekarang ni kita dapat lihat diajarkan di setengah-setengah tempat kepada anak-anak kita yang masih kecil kan bahawa Allah Ta'ala berada di atas arash, atau diajarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tadi berada di atas langit. Kerana itu semua ajaran yang amat berbahaya, kan maksudnya muqaddimah yang amat berbahaya, yang kita telah bincangkan bahawa kesemua tadi menjurus kepada satu tujuan, iaitu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu yang amat luas dan pintu yang amat berbahaya kan, untuk menyesatkan manusia di akhir zaman. Maka sebab itulah kita tadi diminta membaca doa kan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, kan wahai Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kan daripadamu, aku berlindung denganmu daripada fitnah dajjal. Jadi maksudnya umat Islam kan akan dipelihara kan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya sepanjang masa, sepanjang zaman umat Islam cuba dipesongkan daripada akidah. Kan sepanjang zaman umat Islam kekuatannya ialah pada akidahnya. Maka dengan mengetahui rahsia tersebut, kan dengan sebab musuh-musuh Islam mengetahui rahsia akidah umat Islam, mengetahui bahawa kesatuan umat Islam ialah pada akidahnya, kekuatan perjuangan agama Islam ialah pada akidahnya, maka mereka berusaha memesongkan akidah tadi. Mereka mencipta pelbagai ajaran di dalam agama Islam yang hampir keseluruhannya menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, ataupun mentasbihkan Allah Taala dengan apa segala makhluk yang lain. Kita kena maklum tujuan semua pemahaman tersebut, tujuan semua aliran yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ialah untuk memecah belahkan umat Islam, ialah untuk umat Islam tadi membunuh sesama sendiri, ataupun untuk umat Islam tadi dihinakan ataupun direndahkan oleh seluruh umat manusia kerana mereka tadi meninggalkan akidah mereka. Kan mereka tadi meninggalkan berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menyatakan bahawa dirinya laisa kamitslihi syai', kan tiada satu apa pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memelihara akidah umat Islam. Kerana kita maklum ajaran yang bercanggah dengan Ahlussunnah muncul kan telah 1000 tahun yang lampau, kan telah muncul semenjak zaman yang lalu, kan munculnya Mu'tazilah, kan munculnya Qadariyah, munculnya Mujassimah, kan muncul, dan setiap zaman ajaran tadi berkembang, dan setiap zaman ajaran tadi bertukar nama, kan dengan satu nama yang baru. Cuma ajaran yang paling akhir sekali yang kita lihat, yang datang, yang menyerang akidah umat Islam ialah penyatuan agama tersebut. Maksudnya beriktikad bahawa semua agama berada di atas kebenaran, beriktikad bahawa tiada beza kan antara Yahudi, Nasrani dan umat Islam, tiada beza antara kita dengan penyembah berhala, kerana kita semua beriktikad kepada Tuhan yang satu. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memelihara akidah umat Islam, dan agar menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan agar memberikan kepada kita umat Islam kekuatan untuk mempertahankan akidahnya. Kerana itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan perjuangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sehinggalah ke akhir zaman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.